akan celaka. Jadi petunjuk inilah Quran. Sesiapa yang mengikut petunjuk Quran, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini Allah Ta'ala yang jamin daripada Quran ini sendiri. Dalam ayat yang kedua tadi Allah Ta'ala menyebutkan Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami menurunkan Quran ini sebagai sesuatu yang akan mendatangkan kecelakaan kepadamu. Illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan Quran ini akan menjadi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bila mana kita nakkan mendapat hidayah daripada Quran, maka kita naklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita naklah hormat Quran. Kita kenalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mentakzimkan Al-Quran itu, baru kita dapat hidayah. Tapi kalau kita tak kisah nak baca, tak kisah nak murajaah, tak kisah nak meneliti tafsirnya, tak kisah nak meneliti terjemahannya, tak kisah nak belajar, maka ini dia tidak mengagungkan, dia tidak takut, tidak gentar pada Allah, maka dia tidak dapat hidayah Quran. Sebab Allah Ta'ala menyebutkan di sini illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu tadi akan menjadi peringatan kepada hati-hati yang takut, hati-hati yang gerun kepada Allah, hati-hati yang mengagungkan Allah, hati-hati yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia dapat. Tapi kalau dia tak kisah, dia tak kisah kepada Allah, tak kisah menurut perintahnya, tak kisah solat, tak kisah bertaubat, maka dia tidak dapat. Jadi kita yang dah dapat, kita mesti terus mengekalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kegentaran kita kepada Allah Taala, baru kita akan dapat berterusan tazkirah, peringatan daripada Quran ini. Tanzila mimman khalaqal arda was samawati ula. Allah Taala menyebutkan pula bahawa Quran ini bukan sembarangan. Dia adalah utusan dari Allah. Dia adalah mesej dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sekarang ni viral satu kitab namanya Surat Cinta dari Allah. Dia adalah ringkasan maksud-maksud daripada Al-Quran. Boleh cari kitab tu, bagus. Dia adalah Surat Cinta dari Allah. Dia maksudnya ialah dia ringkaskan maksud-maksud daripada sesuatu juzuk daripada Quran. Jadi itu salah satu daripada usaha untuk kita memahami apakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebutkan tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Dialah bahawa Quran itu tadi diturunkan daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala-gala yang ada di dalamnya. Langit dan bumi yang tinggi. Was samawati ula. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Allah Ta'ala menciptakan langit bumi ini semua, dan Quran itu diturunkan kepada pencipta langit, bumi, bukit, bukau ini semua. Di sana menunjukkan bahawa Quran ini bukan dicipta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kita lihat dalam peristiwa yang Nabi SAW berada di Gua Hira. Berada di Gua Hira itu Nabi dipeluk oleh Jibril. Iqra ma ana biqari. Baca, aku tak reti baca. Iqra. Kalau dia sendiri yang cipta Quran, mesti dia boleh baca. Tetapi di situ Nabi kata, aku tak tahu baca, aku tak boleh baca. Sehingga kan Jibril mengajar sampailah dia Nabi SAW boleh membaca apa yang diajarkan oleh Jibril. Di situ menunjukkan bahawa Quran ini bukan dicipta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia adalah merupakan tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Bahwasanya Quran ini adalah merupakan turunan yang diutuskan, yang diturunkan oleh Allah Taala pencipta langit, bumi, bukit, bukau ini semua.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian Allah mengenalkan pula tentang diri dia. Allah mengenalkan pula tentang diri Allah tadi yang bahawa dia adalah yang mencipta langit, bumi dan bukit bukit semua. Kemudian dia juga menceritakan dirinya tentang sifat bahawa dia ialah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, 'alal 'arsy istawa, bersemayam di atas arasy. Jadi dalam tafsir yang Ustaz baca ini tadi, dia memberikan kepada kita suatu kaedah bahawa istiwa min ghairi taklif, bersemayamnya Allah Ta'ala itu tanpa kita tahu macam mana. Kita hanya perlu beriman bahawa Allah Ta'ala bersemayam di atas tahtanya. Tak payah tanya macam mana, tidak perlu kita tanya macam mana, dan tidak perlu kita mentasbihkannya, tidak perlu kita mengubah maksudnya itu kepada maksud yang lain. Di mana kita beriman bahawa Allah Ta'ala menyatakan bahawa dia bersemayam, bersemayam yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alal arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala inilah pemilik segala-gala yang ada di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, dan juga apa yang ada di bawah bumi. Apa juga yang ada di bawah bumi yang kita tak nampak. Apa yang ada di bawah bumi yang kita tak nampak, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dia tahu. Dia tahu apa yang berlaku itu. Segala-gala adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu bercakap lantang, sesungguhnya Allah Ta'ala ini tahu yang tersembunyi dan juga Allah Ta'ala mengetahui yang rahsia dan juga yang tersembunyi. Kalau kita cakap lantang pun Allah tahu, kalau kita sembunyikan pun juga Allah Ta'ala tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kena yakin sifat Allah Ta'ala ini Maha mengetahui. Dia Maha mengetahui apa saja niat-niat yang terlintas di hati tuan-tuan sekarang. Dia Maha mengetahui apakah yang anda sekalian fikirkan sekarang. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana keyakinan kita Allah mengetahui segala apa yang kita rahsiakan, maka kita perlu sentiasa menjaga niat kita supaya sentiasa kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita datang ke masjid, Allah Ta'ala tahu niat kita. Kita keluar daripada masjid, kita balik di rumah, kita berada di rumah, kita bersama kawan-kawan, semua diketahui apakah niat kita. Apabila kita tahu, dia tahu niat kita, maka kita meluruskan. Sebaik-baiknya kita meluruskan supaya kita tidak dipersalahkan nanti. Maka kita memujuk diri kita, memujuk diri kita berada di malam majlis ilmu ini, kita memujuk diri kita, mengikhlaskan niat kita semata-mata untuk belajar sedikit, berkongsi sedikit ilmu, untuk kita membetulkan tindakan-tindakan kita sesuai dengan ajaran-ajaran Quran. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia mempunyai nama-nama yang banyak, yang indah-indah. Dia mempunyai nama-nama yang indah-indah. Jadi mula-mula tadi tentang Quran, kemudian Allah cerita tentang dirinya sendiri, kehebatan Allah Ta'ala yang menurunkan Quran itu. Kemudian baru Allah Ta'ala cerita tentang wahal ataka hadis Musa, telah datangkah kepadamu cerita tentang Nabi Musa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu daripada teknik kita mengajak ataupun kita menanamkan kecintaan kepada Quran pada anak-anak kita ialah kita mengkisahkan kepadanya, menceritakan kepadanya, kepada mereka, kepada anak-anak kita tentang kisah-kisah Quran, tentang kisah-kisah Al-Quran. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam buku-buku, boleh rujuk kisah-kisah Quran yang jelas, kemudian kita ceritakan kepada anak-anak kita supaya mereka akan
akan tertanam rasa kecintaan kepada Quran. Macam mana Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, wal ataka hadis Musa, pernah tak engkau tahu tentang kisah Nabi Musa? Belakang kepada pernahkah datang kepadamu tentang kisah Nabi Musa? Dalam surah Maryam tadi Allah Ta'ala kata, wazkur fil kitab Musa, ceritakan, gembar-gemburkan balik cerita Nabi Musa dalam Quran. Kenapa perlu kita gembar-gemburkan balik kisah Nabi Musa? Kerana dalam kisah Nabi Musa itu banyak pelajaran. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan oleh maknya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ini dilantik menjadi rasul. Dia bertemu dengan Fir'aun. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikannya seorang pembantu, iaitu adiknya Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, berdialog dengan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa selesai daripada dengan Fir'aun itu, kemudian Nabi Musa pula memimpin Bani Israel supaya mengajak Bani Israel ini menyembah Allah yang sebenarnya. Tetapi kita juga diperlihatkan dalam surah Toha ini bagaimana Bani Israel yang ketagih nak menyembah patung-patung anak lembu, Allah Ta'ala kisahkan. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, wahal ataka hadis Musa, telah datangkah kepadamu kisah tentang Nabi Musa. Jadi kisah Nabi Musa ni Allah Ta'ala jelaskan dalam sebahagian surah secara pendek dan sebahagian surah Allah jelaskan secara panjang. Antara yang panjang surah Toha, antara cerita Nabi Musa yang Allah Ta'ala jelaskan secara panjang dalam surah Toha. Juga Allah Ta'ala jelaskan kisah Nabi Musa secara panjang dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf bagaimana berdepan dengan Fir'aun, bagaimana bawa Nabi Bani Israel untuk terselamat daripada penyembahan kepada yang selain daripada Allah. Allah Ta'ala ceritakan secara terperinci. Izra'a naran faqala li ahli al-qusu inni anastu nara. Allah Ta'ala mulakan cerita Nabi Musa ini ketika mana dia bersimbang, ketika mana dia bercakap dengan keluarganya, aku nampak ada cahaya di ujung sana. Aku nak pergi, mungkin aku dapat satu petunjuk. Mungkin aku dapat satu petunjuk. Maka ketika dia sampai di tempat itu, inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa. Bila dia sampai di situ, maka Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Ya Musa, aku Tuhanmu, pecat kasutmu, pecat selipermu. Innaka bilwadi muqaddasi tuwa, engkau berada di lembah yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Musa alaihissalam ini dalam surah Toha. Yang pertama sekali,